Mari kita baca soalan. Kita ada 6 kad huruf C, E, R, D, I, K yang mengejar perkataan Melayu cerdik. Dalam setiap percubaan, satu kad dipilih secara rawak dan terus dikembalikan. Inilah keadaan yang diberikan kepada kita. 6 kad, satu pilihan setiap percubaan, sentiasa dikembalikan. Bahagian A meminta jangkaan bilangan konsonan dalam 120 percubaan. Bahagian B meminta kebarangkalian konsonan melebihi dokal dalam 5 percubaan. Jadi inilah yang kita ada. 6 kad dikembalikan setiap kali. Bahagian A mahukan jangkaan bilangan konsonan dalam 120 pilihan. Bahagian B mahukan kebarangkalian konsonan mengatasi dokal dalam 5 pilihan. Sebelum sebarang algebra, mari kita asingkan 6 kad ini. Kad kuning keemasan, C, R, D, K adalah konsonan. Kad biru, E dan I adalah dokal. Jadi itu 4 konsonan dan 2 dokal daripada 6 kad. Jadi kebarangkalian memilih konsonan dalam satu percubaan ialah 4/6, iaitu 2/3. Biar X mewakili bilangan konsonan yang dipilih. Maka X mengikut taburan binomial dengan kebarangkalian itu. Bahagian A 120 percubaan. Jadi X adalah binomial dengan N bersamaan 120. Nilai jangkaan bagi taburan binomial hanyalah N darab P. 120 darab 2/3 ialah 80. Jadi secara purata, 80 daripada 120 pilihan adalah konsonan. Bahagian B kini hanya 5 percubaan. Taburan ini kini binomial dengan 5 percubaan dan 2/3 yang sama. Setiap satu daripada 5 pilihan itu sama ada konsonan atau dokal. Jadi bilangan dokal hanyalah 5 tolak X. Konsonan melebihi dokal, jadi X mestilah lebih besar daripada 5 tolak X. Mari kita leraikan ketaksamaan itu langkah demi langkah. Mula daripada syarat itu. Tambah ke-10 pada kedua-dua belah dan 2X lebih besar daripada 5. Bahagikan dengan 2 dan X lebih besar daripada 2/5. Tetapi X mengira kad yang lengkap. Jadi nilai terkecil melebihi 2/5 ialah 3. X sekurang-kurangnya 3. Jadi nilai yang kita mahukan ialah ke-10 bersamaan 3, 4 atau 5. Jadi kebarangkalian yang kita mahukan ialah hasil tambah 3 kes. Pi bagi X sekurang-kurangnya 3 ialah Pi bagi 3, tambah Pi bagi 4, tambah Pi bagi 5. Kebarangkalian tepat A kejayaan dalam N percubaan datang daripada rumus binomial. Pi bagi X bersamaan 3. 5 si 3 ialah 10. 2/3 kuasa 3 ialah 8/27 dan 1/3 kuasa 2 ialah 1/9.
Mendarabkannya memberikan 80/243. Pi bagi X bersamaan 4. 5/4 ialah 5. 2/3 kuasa 4 ialah 16/81. Ini juga menghasilkan 80/243. Kes terakhir Pi bagi X bersamaan 5, iaitu setiap pilihan adalah konsonan. 2/3 kuasa 5 ialah 32/243. Sekarang tambahkan ketiga-tiganya. 80 tambah 80 tambah 32 ialah 192. 192/243 dipermudahkan kepada 64/81. Untuk rumuskan. Bahagian A. Jangkaan bilangan kad konsonan dalam 120 percubaan ialah 80. Bahagian B. Kebarangkalian konsonan melebihi dokal dalam 5 percubaan ialah 64/81, iaitu lebih kurang 0.79.